Assalamualaikum, jumpa lagi di video Mama. Hari ni anak Mama balik kampung nak ambil buah sikit, nak bawa balik KL. Tapi Mama tak nak cerita pasal diorang ni ambil buah lah. Mama cuma nak cerita pasal dah 3 hari, 4 hari lebih kurang macam tu lah. Mama rasa macam tertanya-tanya di mana silap dia, di mana salah dia. View di setiap video Mama turun drastik sangat. Mama tak tahulah kenapa jadi macam tu, pada sebelum ni okey je. Kenapa kat mana silap dia? Ada tak sahabat yang boleh tahu Mama? Mungkin ialah sebab Mama ni baru lagi dalam hal buat video, buat konten ni. Mama baru lagi. Jadi ada kawan-kawan yang dah tahu, yang dah lama buat konten, yang dah lama buat video semua ni. Boleh tak tolong bagi tahu Mama apa yang patut Mama buat, dan jam berapa patut Mama post, ataupun perkara biasa untuk orang yang baru macam Mama ni. Mama kalau tengok konten siapa-siapa pun dekat YouTube, Mama mesti like. Tapi video Mama susahnya nak ada orang like. Mama betul-betul nak berjaya dalam dunia konten ni. Ada tak siapa-siapa yang baru juga macam Mama ni? Meh kita kumpul kat sini, tukar-tukar cerita, boleh tak? Sebab biasa yang Mama jumpa dekat YouTube, semua yang dia punya view dah berjuta-juta lemon. Mama minta maaf kalau apa yang Mama cakap ni ada perkataan ke apa yang tidak menyenangkan lah. Sebab Mama ni bukan seorang yang pandai bercakap ataupun seorang yang pandai bercerita. Disebabkan nak buat konten ni lah Mama belajar berceloteh sikit-sikit. Okey sahabat, inilah dia hasil daripada yang anak-anak Mama ambil buah tadi. Mama harap sangat tak ada yang bosan tengok video Mama, dan supportlah video Mama terus ya.